Assalamualaikum. Hai adik-adik. Eureka pada hari ini ialah cucuk air. Air dalam plastik tumpah tak kalau kita cucuk dengan benda tajam? Jom kita cuba. Bahan dan alatan yang diperlukan ialah beg plastik, air, pensil dan lidi. Langkah pertama, tuang air ke dalam beg plastik. Dan langkah kedua, cucuk pensil dan lidi hingga menembusi beg plastik tersebut. Dan lihat apa yang terjadi. Eureka! Tak bocorlah. Ini kerana plastik diperbuat daripada polimer. Apabila plastik dicucuk, polimer mengecut di sekeliling pensil dan lidi, sekaligus menghalang air daripada bocor. Selamat mencuba adik-adik!